sejahtera saya ucapkan kepada para penonton, para pensyarah dan serta rakan mahasiswa yang saya kasihi. Saya Nur Fariza Izzati binti Ramli selaku pengerusi forum pada hari ini ingin mengalu-alukan anda semua ke forum ilmiah yang bertajuk Kesan Pembentukan Jati Diri Mahasiswa Holistik di Universiti. Bersama saya pada hari ini dua panel yang hebat yang akan berkongsi pandangan masing-masing. Marilah kita berkenalan dengan barisan panel kita pada hari ini, iaitu panel pertama dan panel kedua. Nama saya Sherin Anak Jorim selaku Presiden Kelab Mahasiswa Fakulti di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Nama saya Nur Syamira binti Abdul Hashim selaku Mentor Akademik Junior di Universiti Malaysia Sarawak, UNIMAS. Forum pada hari ini bertujuan membincangkan bagaimana universiti berperanan membentuk mahasiswa yang bukan sahaja cemerlang dari sudut akademik tetapi juga kukuh jati dirinya. Jati diri merujuk kepada identiti pelajar universiti yang lengkap dari pelbagai aspek seperti penyertaan dalam kurikulum, penjagaan masa yang teratur dan sebagainya. Konsep ini selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan Malaysia pada tahun 2022. Menurut Abdul Hafiz Matuah 2012 menekankan bahawa jati diri terbina melalui integrasi jasmani, rohani, emosi dan intelek yang melahirkan individu yang bukan sahaja pandai tetapi juga beretika dan bermoral. Baiklah, tanpa melengahkan masa, saya tujukan soalan pertama saya kepada panel pertama. Panel pertama iaitu Puan Shirin. Soalan saya ialah, apakah kesan penglibatan mahasiswa dalam aktiviti kokurikulum terhadap pembentukan jati diri mahasiswa yang holistik? Kesan penglibatan mahasiswa dalam aktiviti kokurikulum terhadap pembentukan jati diri mahasiswa yang holistik. Sebagai seorang Presiden Kelab Mahasiswa Fakulti di UNIMAS, saya akan tekankan bahawa penglibatan mahasiswa dalam aktiviti kokurikulum sebenarnya memberi kesan yang sangat membentuk jati diri yang holistik. Ia bukan sahaja membina potensi intelek tetapi juga emosi, sosial, sasiah diri secara menyeluruh. Malahan, menurut Kementerian Pendidikan Tinggi KPT 2019, pembangunan pelajar yang seimbang perlu melibatkan bukan hanya kecemerlangan akademik tetapi juga pengurusan kemahiran insaniah seperti kepemimpinan, komunikasi, pengurusan masa dan kerjasama berpasukan. Melalui penglibatan aktif dalam kelab, persatuan ataupun program komuniti, mahasiswa dapat mempraktikkan nilai-nilai ini dalam situasi sebenar. Secara pribadi, Daya sendiri melihat kami membina keyakinan diri, belajar bertanggungjawab dan menjadi peluang memimpin ataupun menyumbang ideal. Tambahan pula, satu kajian oleh Ahmad dan rakan-rakannya pada tahun 2020 menunjukkan bahawa mahasiswa yang aktif dalam kokurikulum yang menunjukkan tahap kecerdasan emosi yang lebih tinggi daripada mereka yang lebih bijak mengurus tekanan, berfikir rasional dan mampu menyelesaikan konflik secara matang. Bila bekerja dalam pasukan yang pelbagai latar belakang, nilai empati dan toleransi turut terbina. Inilah yang menjadi kita lebih peka dan bersedia untuk berfungsi dalam masyarakat sebenar. Jadi saya percaya penglibatan dalam aktiviti kurikulum ini bukan sekadar mengisi masa lapang, tapi ia adalah pelabuhan jangka panjang dalam membentuk mahasiswa yang bukan sahaja cemerlang dari segi akademik, malahan membuat mereka menjadi berjati diri yang kuat, berintegriti, dan bersedia menyumbang kepada negeri
negara. Ini sangat selari dengan hasrat KPT dalam melahirkan graduan holistik dan seimbang dalam semua aspek kehidupan. Itu saja. Terima kasih kepada Puan Shirin atas ulasan yang sangat menarik sebentar tadi. Soalan saya untuk panel kedua pula ialah, pada pendapat anda, iaitu Puan Mira, apakah kesan pengurusan masa terhadap pembentukan jati diri mahasiswa yang holistik? Terima kasih kepada saudari moderator untuk soalan tersebut. Saya nak berkongsi beberapa kesan pengurusan masa yang saya rasa amat penting dalam membentuk jati diri manusia. Pertama sekali, dari segi akademik, kajian oleh Hamzah 2014 menunjukkan bahawa pelajar yang mengurus masa dengan baik selalunya mendapat keputusan lebih baik. Apabila kita menyusun jadual, menyiapkan tugasan dengan lebih awal dan masuk ke kelas mengikut masa, kita boleh jadi konsisten dalam pelajaran. Yang kedua, bab emosi dan keseimbangan hidup. Pelajar yang tahu mengurus masa biasanya tidak terlalu stres. Kajian oleh Masnan 2025 menunjukkan mendapati bahawa pengurusan masa bukan sahaja membantu kita skor dalam akademik, tetapi juga membantu kita untuk mengawal tekanan. Apabila kita pandai membagikan masa antara masa belajar dengan masa rehat, kita boleh jadi lebih tenang dan bermotivasi. Yang ketiga, dari sudut kebolehpasaran graduan. Dalam satu kajian yang dibuat oleh UiTM Puncak Alam, pelajar yang cekap mengurus masa lebih mudah diterima dalam pekerjaan. Mereka ini dah biasa untuk menyiapkan kerja mengikut tarikh tugas atau deadline, tahu mana yang penting dan bukan, dan boleh mengurus tekanan. Perkara ini merupakan benda-benda yang majikan sangat cari pada graduan apabila bekerja nanti. Akhir sekali, pengurusan masa juga membantu meningkatkan keyakinan diri. Kajian Masnan 2025 juga mendapati bahawa pelajar yang ada kawalan masa yang baik lebih yakin dan ada rasa mampu untuk mengawal hidup mereka sendiri. Oleh itu, mahasiswa jadi lebih yakin untuk mencapai matlamat dalam hidup dan lebih yakin kepada diri mereka sendiri. Ini semua merupakan elemen penting dalam membentuk jati diri yang kukuh. Kesimpulannya, pengurusan masa ini bukan semata-mata untuk akademik, tetapi ia untuk membentuk kita menjadi lebih disiplin, lebih matang dan lebih yakin, dan untuk bersedia menghadapi dunia luar. Itu yang kita maksudkan dengan jati diri yang holistik. Terima kasih saudara moderator. Terima kasih kepada panel kedua, iaitu Puan Mira, atas kupasan yang sangat bermakna sebentar tadi. Seterusnya, kita beralih kepada panel pertama. Semula, soalan saya berbunyi, bagaimanakah penglibatan mahasiswa dalam program seperti kem kepimpinan yang akan membantu mahasiswa ini untuk membentuk jati diri yang holistik? Terima kasih saudari moderator. Saya akan berkongsikan tentang kesan penglibatan pembentukan jati diri mahasiswa holistik. Menurut Kementerian Pendidikan Tinggi (KPT), mahasiswa yang terlibat secara aktif dalam program pembangunan sasiah termasuk kem kepimpinan mereka berpeluang membentuk jati diri mereka yang lebih seimbang dan dinamik. Pertama, kem kepimpinan memberikan peluang kepada mahasiswa dalam berkomunikasi dan berkepimpinan secara praktikal dalam suasana perkumpulan dan aktiviti simulasi kepimpinan. Mereka belajar untuk menyuarakan pendapat mereka, membuat keputusan bersama dan memimpin rakan sebaya mereka. Menurut teori pembelajaran experiential club, pengalaman langsung seperti ini dapat membentuk keyakinan diri mereka dan pemikiran kritikal mereka, dua komponen utama dalam pembangunan jati diri mereka. Yang kedua, kem seperti ini mendorong mahasiswa untuk keluar daripada zon selesa mereka dan menghadapi pelbagai cabaran secara langsung. Aktiviti yang lasak seperti tugas berkumpulan dan sesi refleksi menjadikan mereka lebih tahan mental, berani mengambil risiko dan tidak putus asa. Iaitu menurut Yusof dan lain-lain 2020,
dalam jurnal Asian Journal of University Education, pengalaman sebegini meningkatkan daya tahanan dan keupayaan berdikari mahasiswa dalam menghadapi tekanan universiti maupun kejayaan. Di samping itu, kem kepimpinan menekankan nilai trust seperti disiplin, bekerjasama dan empati. Mahasiswa bukan sahaja belajar untuk memimpin tetapi juga untuk menjadi pengikut yang baik, menghormati pandangan orang lain dan bekerja dalam pasukan. Ini selari dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan pembangunan pelajar secara menyeluruh dalam aspek intelek, emosi, rohani dan sosial. Selain itu, pengalaman sepanjang kem ini juga membentuk kesedaran diri yang tinggi pada mereka dapat belajar mengenal kekuatan dan kelemahan diri serta bermula merancang masa depan dengan lebih jelas. Menurut kajian oleh Zakaria dan Kamarudin 2021, refleksikan diri seperti ini penting dalam membentukkan identiti pribadi yang matang dan bermatlamat. Kesimpulannya, penglibatan dalam kem kepimpinan memberi kesan besar dalam membentuk mahasiswa yang yakin, bertanggungjawab dan berintegriti dengan ciri-ciri penting jati diri yang selari. Itu saja. Terima kasih kepada Puan Shirin atas satu pandangan dan penerangan yang cukup menarik dan bernas. Saya tujukan soalan yang kedua untuk panel yang kedua. Media sosial kini menjadi sebahagian besar daripada kehidupan mahasiswa untuk belajar, bersosial dan berhibur. Pada pandangan saudari, apakah kesan pengaruh media sosial terhadap pembentukan jati diri mahasiswa secara holistik? Terima kasih kepada Cik Moderator. Saya akan berkongsi mengenai kesan pengaruh media sosial terhadap pembentukan jati diri holistik di kalangan mahasiswa. Kita semua tahu bahawa media sosial ini menjadi sebahagian besar dalam hidup pelajar untuk belajar, bersosial, berhibur, malah meluahkan pendapat. Tapi di sebalik manfaatnya ada kesan yang mendalam. Pertama, gangguan imej. Gangguan imej diri dan perbandingan sosial. Ramai pelajar mudah terperangkap dalam budaya membandingkan diri dengan kehidupan orang lain yang mereka lihat di media sosial. Apabila setiap hari melihat rakan sebaya kita berkongsi pencapaian, gaya hidup mewah atau rupa paras yang sempurna, kita mulai rasa kurang yakin. Yang kedua, ketagihan dan hilang kawalan masa diri. Ramai pelajar tidak sedar berapa banyak masa dihabiskan di TikTok, Instagram atau YouTube dan banyak lagi platform lain pada setiap hari. Ini bukan sahaja mengganggu fokus belajar, tetapi juga buat mereka hilang kawalan terhadap rutin harian mereka. Namun begitu, kita tidak boleh abaikan beberapa kesan positif di media sosial yang lain, seperti memberi peluang untuk mahasiswa ini mengekspresikan diri mereka sendiri. Ia memberi ruang untuk mahasiswa meluahkan pandangan dan menunjukkan bakat mereka kepada orang lain. Menurut kajian Dugan and Smith 2013, mahasiswa yang aktif berkongsi pandangan dan mengikut komuniti yang positif di media sosial ini menunjukkan tahap kesedaran sivik dan identiti sosial mereka yang lebih tinggi. Konklusinya, media sosial boleh menjadi alat yang membantu atau merosakkan pembentukan jati diri holistik mahasiswa, khususnya di universiti lah. Ia bergantung kepada cara mereka untuk menggunakan, sama ada positif atau negatif. Terima kasih. Itu saja daripada saya. Terima kasih Puan Mira atas penjelasan yang terperinci dan berwibawa. Terima kasih atas perkongsian itu. Berdasarkan perbincangan kita pada hari ini, dapat kita simpulkan bahawa pembentukan jati diri mahasiswa holistik merupakan satu proses menyeluruh yang dipengaruhi oleh pelbagai aspek seperti akademik, kokurikulum, sosial, emosi dan fizikal. Universiti bukan sahaja tempat untuk menuntut ilmu, tetapi medan untuk membentuk karakter dan jiwa yang seimbang.
Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung forum kita pada hari ini. Terima kasih atas kupasan yang dikongsikan oleh para panel sebentar tadi. Terima kasih kepada panel pertama dan panel kedua atas kupasan yang dikongsikan yang sangat relevan dengan situasi mahasiswa pada masa kini. Semoga bermanfaat dan memberi inspirasi kepada semua. Diharapkan perkongsian dalam forum pada hari ini mampu membuka mata dan minda kita semua, khususnya mahasiswa pada masa kini. Sekian saja forum kita pada hari ini. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah kita bersua lagi. Saya Nur Fariza Izzati binti Ramli, mewakili semua panel pada hari ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian anda.